kos sara hidup meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan kenaikan kos sara hidup, ramai yang masih menyalahkan kerajaan. Walaupun sudah bertukar sehingga 10 Perdana Menteri, sekalipun jika mereka tidak menabung, kehidupan mereka sentiasa akan rasa tersepit dengan keadaan. Menabung perlukan disiplin dan disiplin perlukan konsisten. Jika anda cuba menabung tetapi duit simpanan mudah bocor, solusinya simpan dalam bentuk emas. Duit hakikatnya untuk dibelanjakan, emas hakikatnya untuk disimpan. Anda boleh letakkan target pertama simpanan sebanyak 1 bulan pendapatan. Katakan anda bergaji RM2,000, anda boleh letakkan target untuk dapatkan goba 5 gram yang pertama. Jika anda bergaji RM4,000, anda target untuk dapatkan goba 10 gram. Jika anda bergaji RM8,000, anda boleh letakkan target untuk dapatkan 5 dinar. Jadi, tidak perlu salahkan kerajaan dan mengharapkan kerajaan untuk mengubah hidup anda. Anda boleh mulakan langkah pertama dengan simpanan. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.